penyelamatan apabila sebab sekarang ni macam banyak syarikat kan menawarkan ancestry study dan ramai yang berminat untuk buat ancestry study sebab bila you hantar you punya genome untuk sequencing, you boleh cakap you nak apa. You nak ancestry study sahaja ke, you nak tahu you punya gene-gene untuk certain jenis penyakit, you nak tahu you allergic makanan apa, you nak tahu you boleh jadi better in apa jenis sports kan. So you boleh bagi tahu. So certain tu apa yang you nak tahu tu akan melibatkan cost lah, of course. Tapi the important thing is you punya DNA tu telah di-sequence secara lengkap. So you punya genetic information tu dah ada dekat tangan orang. So adakah kita nak membenarkan perkara ini berlaku? Kerana kita pun dah tahu sekarang dengan adanya genetic information kita boleh kita lemah lah daripada segi kalau orang nak buat biological war, orang dah tahu dah apa jenis apa yang kau pandang nampak macam semacam apa yang kau jeli mata kau yang curi. orang-orang kat sini. Sebab tu kalau saya rasa China, they must have a very strong protection. Tapi dia ada very good DNA facility. Dia pun boleh buat sendiri. I don't think orang daripada China, dia orang boleh hantar dia orang punya DNA macam kita, letak dalam sampul, sama ada buccal swab ataupun saliva tu pergi ke overseas, ke US, ke mana-mana untuk diintai. Kita tak ada control at the moment. Kita boleh buat. Dulu masa saya dimaklumkan, masa saya nak study, DNA dimaklumkan tidak boleh dibawa keluar daripada Malaysia. Boleh masa tu. So saya kena buat semua, buat kat sini. Maknanya sampel saya kena buat kat sini. So saya hanya boleh bawa keluar PCR product sahaja. Raw DNA tak boleh. So saya sekarang ni saya tak sure what are the orang kata protection lah. Mungkin kita kena ada akta on protection of apa panggil data genetic data lah kan. Sebab sekarang kita ada akta DNA, tapi akta DNA itu lebih kepada criminals lah, kepada kes-kes jenayah dan sebagainya. So that will be orang kata apa, a very good thing untuk something kita kena fikir-fikirkan lah. Bahaya juga lah bagi saya lah. Betul, kita ada Data Protection Act untuk personal kan? Yeah. PDA kan, Personal Data Protection Act kan? Kita ada benda tu kan? Itu baru nombor telefon, alamat rumah, nombor IC, maklumat bank. Yang ni genetic data ni. Semua daripada semualah. So saya rasa yang tu pun tersangat-sangatlah pentingnya. Not only our personal data sahaja, our genetic data tu pun perlu ada act.